Assalamualaikum guys, welcome back. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di neraka. Kau terus masuk bab nasihat, tak tunggu lama dah. By the way, ini termasuklah mereka yang mengada-adakan hadis palsu, menyandarkan kata-kata yang bukan dari Nabi, mengubah maksud sabda baginda untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, hukumnya haram dan juga berdosa besar. Tambah pula sekiranya mereka dengan niat sengaja dan juga memperolok-olokkan atau mempersendakan Nabi Muhammad SAW. Aku tak pastilah sama ada korang sedar ataupun tak, tapi ada seorang individu yang buat status dekat Facebook yang mana dekat situ dia ada ulas berkenaan dengan pemerintahan cara Islam dan dia gunakan dua terms iaitu nepotism dan cronyism. Dekat posting yang dia buat, dia tulis, dalam demokrasi barat, mereka tak amalkan nepotism dan cronyism. Sebagai ketua negara Islam Madinah, Nabi amalkan nepotism dan cronyism. Contohnya, Abu Bakar mentua, Umar mentua, Uthman menantu, Ali menantu, dan sepupu. Nampak tak susu galur dia? Dalam zaman ini, patutkah cronyism dan nepotism diamalkan juga? Of course, benda tu buatkan ramai Muslim yang tegur, memandangkan perkara tu dengan sangat jelas misleading dan juga tak tepat. Banyak jugalah kenyataan dari ramai pihak muncul dekat timeline aku dan aku ada jugalah pergi tengok dekat Facebook individu ni kalau kata dia ada buat kenyataan untuk respon pasal status dia, tapi aku tengok dia tetap kongsi benda-benda lain dan posting nepotism tu tetap juga ada dekat dia punya timeline dia ataupun dekat dia punya akaun dia. Benda ni dapat perhatian seorang influencer yang memang terkenal dengan perkongsian info-info berkait dengan sejarah, ilmu dan juga isu semasa, iaitu Ahmad Faizal. Penjelasan dia pada aku lah kan, memang lengkap dan juga jelas. Dia balas posting Puan Ainun, yang mana Ainun tu adalah individu yang buat posting tu awal-awal tu lah, yang mana Ahmad Faizal kata, now sebelum ulas lanjut, kita faham definisi terlebih dulu. Nepotism, tabiat memberikan amanah kepada kaum kerabat secara tak adil. Seperti mana yang ditulis dalam American Dictionary and Business English. Perkara ni muncul buat julung kalinya dalam akar Latin iaitu nepos, iaitu nephew sekitar abad ke-17 in respon kepada sikap pilih kasih yang korup. Cronyism iaitu situasi yang mana amanah diberikan kepada kawan bukannya individu yang layak. Itu apa yang dikatakan dalam Cambridge. Malah Cambridge juga luaskan cronyism dengan konteks corruption. Jadi dekat sini kita faham kedua-duanya berunsur negatif. Tak ada istilah neutral meaning kat sini kerana mereka ni terdiri dari kalangan yang lapak jawatan. So dekat situ kita fahamlah apa makna cronyism, apa maksud nepotism, dan kita memang nampak benda tu memang tak sesuai untuk menggambarkan pemerintahan baginda Rasulullah SAW. Memandangkan dekat posting Puan Ainun tu, dia ada sebut 4 nama sahabat Nabi. Ahmad Faizal breakdown lah kredibiliti setiap dari sahabat-sahabat baginda, yang mana dia tulis, yang pertama Saidina Abu Bakar, sangat arif tentang agama, kedajat beliau imamkan solat ketika ketiadaan baginda Nabi. Hati beliau lembut, benar, tetapi jiwa beliau besi. Beliau antara yang paling awal berdakwah secara terbuka sampai dibelasah hingga pingsan. Belum kira peranan beliau semasa hijrah dan juga kebijaksanaan beliau ketika buat keputusan. Yang kedua, Saidina Umar, insan yang didoakan Nabi sendiri. Insan tinggi lampai ni punyalah berpengaruh dalam kalangan Quraisy. Amatlah menghairankan kalau pemisah antara hak dan batil dikecilkan pada laras nepotism semata-mata. Siapa yang selesaikan perseteruan ketika Safikah kalangan Bani Saidah? Yang ketiga, Saidina Uthman, peniaga cemerlang yang menggunakan taktik akal untuk memperolehi telaga rumah. Kejujuran dan kecekapan dalam mengurus adalah dua ciri yang membantu baginda Nabi ketika berjuang. Insan ni digelar Zul Nur Ain atas sebab apa? Yang kedua, Saidina Ali. Betul, sepupu Nabi. Tapi keberanian, ilmu dan pemahaman beliau pasal Islam memudahkan Rasulullah SAW dalam banyak perkara. Ambil contoh misi-misi utama macam perjanjian Hudaibiyah. Tengok peranan Saidina Ali dalam tu. Ini belum lagi kita ambil kira penyertaan mereka dalam pertempuran. Maka mereka ini rata-ratanya kompeten. Tapi bangsa Arab juga daulatkan kinship yang keluargakan terus hubungan tersedia akrab. Rasulullah SAW nak bina negara dekat Yathrib tu kenalah bergantung pada, yang pertama, the best of all people. Yang kedua, the ones most trustworthy. Maksudnya orang yang sangat-sangat dipercayai lah kan. Dan keempat-empat insan ni tak meminta-minta jawatan. Saya tak pernah jumpa mereka meminta apa-apa pun. Saidina Abu Bakar boleh je dipilih untuk laungkan azam pertama. Penghargaan dapat kat siapa?
Bilal. Saidina Umar boleh je dipilih nak cipta strategi pertempuran azab, tapi idea Salman Al-Farisi yang diguna. Maka kesimpulannya, mereka bukan produk nepotism dan kronism. Ya, betul. Dan tambah lagi, waktu tu Islam tengah berkembang dan bukannya berbilion penganut macam sekarang ni. Makanya baginda kena pilih mereka yang betul-betul boleh dipercayai dan terbukti kredibiliti. By the way, of course, walaupun sedetail mana pun penjelasan dari mana-mana pihak, benda ni tak akan ada kesudahan kalau kata tak ada campur tangan dari pihak berkuasa. Dan Alhamdulillah, mungkin disebabkan ada pihak yang buat laporan pada JAKIM, makanya pihak JAKIM ada respon pasal benda ni, dan aku difahamkan Puan Ainun dah pun dipanggil untuk duduk berbincang dengan wakil JAKIM. Pihak JAKIM ada juga keluarkan statement hasil perjumpaan diorang, yang mana ini ringkasan apa yang pihak JAKIM cakap. JAKIM dah arrange pertemuan dengan Puan Ainun pasal posting media sosial yang kaitkan kandungan dengan Nabi Muhammad SAW. JAKIM bagi teguran dan nasihatkan beliau supaya lebih berhati-hati dalam memuat naik kandungan berkaitan Islam serta rujuk kepada pihak berautoriti. Puan Ainun setuju menurunkan hantaran tersebut, memohon maaf dan berjanji takkan ulang lagi benda yang sama. So, selari dengan kenyataan JAKIM, Puan Ainun ada keluarkan juga kenyataan dekat Facebook dia, yang mana secara ringkasnya ini apa yang dia kata. Puan Ainun terima teguran dari JAKIM, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan Jabatan Mufti Selangor berhubung kandungan yang dimuat naik di media sosial. Puan Ainun dah padam posting tu dan kena minta maaf pada semua pihak yang terkesan. Dia katanya komited untuk kemaskan polisi penerbitan di media sosial, rujuk pakar dalam isu sensitif berkaitan dengan Nabi, menurunkan kandungan lain yang berisiko dan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Puan Ainun turut tegaskan sokongannya terhadap usaha dakwah yang beradab dan bertanggungjawab serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam perkongsian yang akan datang. Zaman sekarang ni aku setuju dan aku selalu cakap dengan kawan-kawan, dengan student aku, kita kena cipta branding dekat social media untuk kita sendiri dan jadi sumber dipercayai untuk masyarakat dan juga netizen. Lepas tu kalau kata kita nak buat bisnes ke ataupun apa benda sajalah, sekurang-kurangnya orang akan percaya apa yang kita buat tu sebagai satu benda yang legit. Tapi along the way, jangan sesekali kita twist fakta dan juga agama especially untuk benda tu dia fit dekat dalam naratif kita. Untuk jadi sumber rujukan, untuk jadi orang yang dipercayai oleh masyarakat, untuk kita sampaikan satu perkara ikut bidang kita tu, kita kena jujur, kita kena make sure kita transparent. Bila sebut pasal transparent tu, kalau kata kita tak tahu, kita tak faham, cakaplah terus. Tak payahlah macam kata disebabkan ego dan juga kita punya kata tu takut tercalar maruah kita. So kita terus je bercakap orang kata tu tanpa fakta, kita bercakap tanpa ada dia punya asas dia. Sedangkan benda tu semua benda tu kita sendiri pun tak faham. Benda tu kita sendiri pun mungkin tak pernah dengar. Bila dah ada followers yang tinggi, followers yang ramai, kita ada tanggungjawab dan juga beban yang sangat-sangat berat dan juga besar untuk make sure kita tak salah gunakan kita punya platform ni untuk sampaikan benda-benda yang mungkin misleading ataupun memang betul-betul tak betul. That's why aku cakap dengan korang, especially dalam bab-bab agama ni, better lah korang pergi check dekat website Mufti Wilayah ataupun pergilah cari mereka yang memang betul-betul ada tauliah, mereka yang betul-betul diiktiraf oleh badan-badan keagamaan dekat Malaysia ni untuk kita dapatkan khidmat nasihat. Risau. Macam yang kita tahu sekarang ni memang ramai penunggang. Jadi untuk cerita ni, untuk aku lah kan, tak salah untuk Puan Ainun dia cipta branding dia sendiri. Dia fokus pada niche yang dia betul-betul nak orang nampak dia sebagai seorang yang sangat pakar. Tapi janganlah sampai orang kata tu melampaui batas. Dekat sinilah adanya tanggungjawab untuk kita sampaikan, untuk Puan Ainun sampaikan perkara yang tepat dan juga betul. Dipetiknya pula nama baginda, tapi bukan dalam konteks yang sebenarnya. Itu bahaya. Betul. Apapun, Alhamdulillah lah, benda ni dah pun selesai. Jadinya pada korang semua, kita ambil benda ni sebagai satu pengajaran. Nabi Muhammad SAW tak amalkan nepotism atau kronism. Benda ni pun first time aku dengar orang duk claim. Sebab apa? Sebab masyarakat kita memang ramai yang dah sedar terms tu langsung tak kena dengan sejarah Rasulullah SAW. Ya. Aku dengar ramai juga yang pernah tuntut ilmu dengan Puan Ainun ni. Ada tak dekat sini yang pernah jadi student dia? Cuba korang komen dekat orang bawah ni. Dan hai kata pepantun, pohon rendang berangin bayu, tapi ditebang, dibuat jalan demi jual senaskah buku. Agama pula jadi bahan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.